Siapa pernah menghadapi masalah macam tu? Nak start dia kerak. So, tajuk kita hari ni ialah adakah menukar starter gear besar akan buat motor yang high spec ni lebih mudah untuk dihidupkan? Jom kita cari starter gear. Macam tadi kita tengok kan, motor-motor yang dah orang kata dah high compress selalunya akan ada masalah untuk start. Memang ada pemain-pemain yang claim katanya bila dia dah buat dial cam, motor akan senang hidup. Tapi hakikatnya saya belum pernah jumpa lagi motor yang dah jet rod, sekali tekan terus hidup. Kalau benda tu tak function, maka dia tak buat lah benda-benda tu, betul tak? Macam starter gear CG Lipo, starter gear Leo, starter gear Red Leo, even Umar Racing pun dah ada kan starter gear besar. Oh, yang ada sekarang dekat GGR Machine. Harap-harap dia tak jual lah starter gear tu harga 100k. So kita tengah on the way. Rafiq pun tak ada banyak masa katanya, ada beberapa jam je. Kita teruskan aktiviti kita untuk hari ni. Magazine. Jom kita tengok basic package yang ada dekat GGR Package modified basic LC. Dulu saya buka benda ni masa saya masuk kedai LCD Cita Rompak. Korang datang sendirilah, takkan aku nak baca satu-satu untuk korang. Banyak tu. Ini spek Dato' Alif Syukri. Semua barang-barang rumah babe, sesuai mahal. Spek ajak. Ajak lagi ni. Ajak lagi mahal ni. Sebenarnya kita jangan ranjang mata sangat. Kita nak cari apa? Fokus. Macam mana fokus? Tak nampak. Ni Rafiq dah jumpa. Ni dia kan colour sama tu dengan kita punya. Takkan tiga-tiga rosak. Dia display lah. Untuk Dah habis. GTP rosak lah. Sekarang kita nak tanya, kalau tukar starter gear, gigi starter kena tukar juga kan? Ya. So minyak pun kena tukar. Yang ini buang tadi. Inilah dia. Original lah yang pasti. Original Red Leo boleh dapatkan di GGR Machine. Ada 3 je tu. Ada 3 lagi. Apa beza dengan original? Ada originalnya. Original tak ada. Nanti kita buka kat motor lah. Kita buka kat motor, kita compare kan. Ya. Ini yang dia orang kata gigi besar tu. Kan? Ya. Dengan dalam dia ni lebih besar. Selalu barang-barang besar ni lebih kuat. Alright, berapa lama nak pasang ni? Sebab Rafiq tak ada masa. Tapi tak ada masa. Oh, nak pasang kat sini lah. Dia tu tak Okey lah, boleh, tak boleh. acer lah. Okey, boleh. Tak acer lah pasang sendiri. Bang nak dyno bang. Saya baru tukar starter, nak dyno boleh? Boleh lah. Wow, I suka bengkel ni.
Dia macam cerita Fast and Furious lah. Bila kau dah berjaya, kau nak ada apa? Aku nak ada garaj kat rumah. Bosan-bosan boleh buka sini. Macam sebenarnya macam dekat ni lah, dekat Comstar kan. Bilik kecil je. Tempat kau R&D main-main. Saya nak buka starter gear Vietnam. Orang kata barang Vietnam best. So kita ni orang kata lebih kepada maintenance lah. You tukar starter gear, you tukar tu starter. Kalau tidak, 2 kali kerja. Selalunya bahagian sini akan pecah. Sekejap lagi kita tengok. Mesti dia rongak. Mesti dia akan rongak. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya, saya nak samakan colour dia. Itu je tujuan dia. Lihat hati dia. Mungkin lepas tukar starter ni, kita kalah, kita menang balik Autism. First kita nak tengok betul tak strategi kita dah rongak. Dan kedua kita nak buka lah starter tu. Kita nak comparekan starter standard dengan starter daripada Red Leo. Ada dalam gambar tu, dia orang dah buka siap. Dia kata dalam timahnya lebih. Siapa pernah main Tamiya? Siapa pernah main Tamiya? Kalau korang pernah main Tamiya, korang beli motor Tamiya tu kan. Dia ada motor biru, motor merah. Siapa ingat lagi? Orang budak-budak TikTok tak tahu benda ni. Dia yang umur 90-an ataupun lahir tahun 80-an pernah main Tamiya. Nanti kau masuk lah putih Tamiya tau. Tahu motor tu macam ni. So motor ni besar, motor pusing lebih laju, current lebih sikit guna, motor pusing lebih laju, start macam senang. Sikit, kita pergi dentist lah. Pecah-pecah juga. Pecah dah. Start dah. Dia dah mula lah ni. So ni lah dia yang dah pecah. Yang ni masih belum pecah lagi. Macam mana kita nak tahu Vietnam dengan Malaysia weh? Kita tengok dekat sini design dia. Kalau yang Malaysia punya tak ada diamond-diamond macam ni. Yang ni pun dah Vietnam dah kan? Ni dah Vietnam dah. Patutlah tahan lama sikit. Tapi kalau Malaysia punya out terus ni. Dia dah terus. Betul aku terkejut sebab aku ingat dia dah habis licin. Aku punya dulu kena licin habis. Ni Vietnam ni. Alright. Okey, kalau masalah dekat gigi starter, dia boleh menyebabkan bearing pecah. Bila dia pecah, gigi-gigi kecil tu pecah, dia akan masuk dekat bearing. Dan bila kena bearing, bearing dengan bearing out. So kena overhaul tu. Itu penyakit dia. So kalau ada bunyi-bunyi gigi starter pecah, cepat-cepatlah tukar. Jangan biarkan dia menerit. Ni aku buat ni. Sebab itulah aku terpaksa juga buat.
Ni. Mana button start? Cuba teka. Ni. Alright, first time kita pergi bengkel dia ada quality control. Ya. So dia orang dah check semua. Saya tak perlu check lagi Habis. tak payah. Motor kita ni Mana-mana skru pun semua dah check dah. alhamdulillah. Jarang pasang skru tapi buka skru tapi pasang tak cukup skru. Ya. Betul. Jarang tak ada. Jarang tak ada. Jarang tak penuh. Jarang tak penuh. So kita nak start lah. Nazat juga. Mana banyak betul? Awak kena ke mana satu button start. Kalau normal sini lah. Memang sini. Okey tak motor GTV dah, Mat? Rasa-rasa kita nak buat apa lagi? Boleh. Dengar-dengar. Macam nak masuk. Apa yang bagi api kuat? Ya. Macam bagi api kuat. Nanti kita tengok kat episod seterusnya. Tadi saya dah bincang. Kita nak pakai barang-barang racing kat enjin pula lah Apa barang tu? Dengar tak tambah api. Itulah nak tahu tu. Nak kasih bakar. Kita nak bakar lagi. Jangan terbakar lagi ke bawah pula. Jangan terbakar motor dah So siapa yang kat sini kita beritahu lah Yeah. Siapa yang kat sini yang pernah pakai MSD Biasa untuk motor-motor lumba kan, motor drag kan, kat dalam ada. So nak pakai sekarang, kita kena kumpul modal dulu. Kita try lagi next episode, kita datang lagi. Kita buat yang sikit-sikit kat enjin. Pasal dia orang, saya tengok dia orang buat enjin pun dah banyak. Takat spek 65 J4 ni biasa-biasa je. Kau nak gana tapi. So kita jumpa lagi. Thank you sebab layan kita hari ni. Thank you sebab layan kita. Kalau korang nak dapatkan starter Red Leo padu babe. Starter ni pun penting sebab Tekan dia je. pasal dia mood. Dia ialah mood. Ketika kau nak bergerak, kau start bismillahirrahmanirrahim, brum terus hidup. Mood okey. Kalau dia kerak. Rally pagi tu. Tak mau hidup pula. Mood hilang. Mood hilang. Potong. Memang spoil lah. Satu hari boleh marah. Alright, thank you very much. Okay, Kita balik dulu. Thank you banyak. Video ni keluar malam ni. Alright. Aduh. Lewat ni. I nak pergi event Carnival Gegau Utara Selatan ni. Ada macam-macam. Ada motor Y15ZR. Ada hadiah RM10,000. Ada auto show. Ada macam-macam ni. Aduh, Dah lambat dah ni. Tak ada bekerja sangat Bi. 15 bulan Disember. Bukan hari ni. Kau dia macam-macam. Kau pergi mana lah? Dengan kasut kuning. Dengan smart-smart ni. Wangi-wangi. Amboi, dia macam. Hari Isnin, Bi. Farid, masuk rumah sekarang. Masuk.
Kalau nak menang hadiah RM10,000 dengan motor YZR 15 2 biji Pak Hang. Dapatkan baju ni berharga RM65 saja. Baju saja ya, model tu. Modal tak dapat. Lepas tu datang ke event Karnival Gegak Utara Selatan di Batu Gajah, Perak. Alright. Okey, balik.